Untuk spark plug Honda Accord 2.0 2010, saya guna brand NGK Laser Iridium. Tu nombor siri dia. Ini plug coil. So nak tukar plug kena buka inilah. So mula-mula buka dia punya wire ni, tekan je. Tu buka ni saiz 10. Tarik je. Okey, nampak tak plug dalam tu? Plug dalam tu. So kita guna soket ni, kita buka Okey, ni plug lama. Baru ni plug baru. Taruh silikon sikit. Sikit je. Dekat benang dia ni. Supaya senang masuk. Jangan taruh kat elektrod dia. Okay, kita masukkan yang baru. Sampai habis. Sampai ke hujung. Top range ya. Ini saya set dekat 20 Newton meter. Ya. Dah bunyi dah, cukup. Macam tu bunyi. Okey dah. Smile. Dan semula. Masukkan semula dia punya wiring. Yang ini saya dah buat tadi. Cara dia sama je. Dia sebenarnya ada cover lah. Cover dia ni. Cover ni kena buka lah. Senang buka pun tak apa, nak senang buka je lah.